Hello semua, kembali lagi dengan channel saya. Dah hari ni saya akan mengajar kamu cara untuk membuat thumb spin dan di pusing hanger, dan dia bentuk dia macam ni. Caklah sopar. Okay. Dan saya akan ajar kamu cara untuk membuat thumb start macam ni. Okay. Jadi sebelum tu pastikan kau tekan like, subscribe dan tekan butang notification. Okay. Jadi cara untuk membuat thumb spin ni dia macam buat horizontal lah, tapi yes, daripada kita buat macam ni, dan cara kita mula tu macam ni kan, untuk buat pakai jari telunjuk. Oh ya, saya lupa nak ajar cara buat transition. Okay, saya akan ajar yang paling senang dahulu lah. Okay, jadi susahnya. Jadi kalau cara kita nak buat thumb spin ni macam biasa, ekor ke kanan. Lepas tu kita letakkan ibu jari kita ke sini, dan macam ni lah. Okay, jadi inilah kita punya grip untuk buat thumb spin. Alright, kacau lah. Okay, jadi dan cara kedua nak tahu cara kita buat thumb spin ni, cuba korang buat pusing. Oh, tak apalah, rasanya cara paling mantap sekali lah macam ni. Okay, kita letak ibu jari kita kat sini, pegang macam ni. Alright, jadi ini kita punya grip. Ataupun kalau grip kita macam ni, ini pun mantap juga. Okay, kita tempat ekor dia kita grip, kita pegang dengan ibu jari. Ini mantap. Ini jap. Yes, itu pun mantap juga. Ini smart. Dan kita buat macam ni smart. Kita buat macam ni pun smart. Okay, boom. Okay, jadi cara untuk buat pusingan thumb spin ni atau thumb grind ialah kita macam kita nak baling ke sana lah, macam cara buat horizontal biasa macam tu. Okay. Ataupun kita cuba pusing macam tu. Okay, macam ni, bang. Jadi ini motion kita macam tu. Okay, kalau macam yang horizontal biasa tu, kita keluar horizontal thumb spin buat macam ni. Okay, ni yang pakai ibu jari, yang thumb spin macam ni. Aku sepak macam ni, bang. Okay, dan macam tu lah cara kita pusing buat thumb spin. Okay, jadi kalau kita buat bentuk thumb bentuk macam ni, tapi kalau kita nak buka jari telunjuk semua jari macam ni, boleh juga. Dan cara saya biasakan stop thumb spin ni ialah saya akan slowkan sedikit, lepas tu hanger ni saya akan ke depan macam tu, dan itu biasanya akan stopkan pergerakan thumb spin macam tu. Alright, mari saya akan ajar kamu cara untuk transition daripada horizontal yang biasa ke thumb spin. Okay, jadi mula macam ni. Lepas tu pastikan hanger itu berada di jari yang ke bawah sekali. Okay, jadi jangan atas, no, bawah itu mantap, sopar. Lepas tu kita akan cuba masukkan ibu jari ke dalam hanger tu macam tu. Alright. Okay, pastikan hanger di bawah, ibu jari cuba masuk
Bang, lepaskan. Okay, ke bawah. Ibu jari cuma masuk macam tu. Oh my god. Aduh, okay. Sorry. Bang. Ini pula. Sorry. Saya mau izinkan saya untuk meminta maaf. Okay. Sekarang saya sudah ajar kamu cara untuk transition dari jari telunjuk ke ibu jari. Saya akan ajar kamu cara untuk thumb start. Jadi thumb start ni senang je. Okay. Pastikan waktu kita pegang tu ibu jari dekat ekor, dan yang selainnya kita letakkan jari-jari kita kat sini. Okay. Macam kita pegang CD contoh. Lepas tu kita akan bang. Senang je. Sangat senang. Bang. Okay. Ini bersama. Ibu jari di hook. Bang. Bang. Okay. Jadi ini cara untuk thumb spin macam biasa. Lepas tu cara untuk buat jari ibu jari jari telunjuk. Alamak. Okay, cara untuk buat dari jari telunjuk ke ibu jari, dan cara untuk thumb start. Bang. Jadi pastikan kau tekan butang like, subscribe dan tekan butang notification. Bye. Sopa kucing. Semoga tak kena langgar kereta. Sopa.